Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke YouTube saya. It's time. Bak kata Mariah Carey. Mariah Carey keluar pada bulan Disember, iaitu untuk winter, Christmas. Asfar Harry keluar dengan vlog raya pada musim raya. So, it's puasa weh, jegit pula kau ni. Selamat kembali ke vlog saya, di mana vlog kali ni adalah vlog raya yang ditunggu-tunggu oleh anda semua. Of course lah, I pun. Okay, untuk raya kali ni aku akan buat dua vlog. Yang ni adalah preparation untuk raya, which is aku dekat KL lagi, belum balik kampung. Nanti vlog satu lagi adalah hari raya itself dan juga malam-malam atau petang-petang memasak-masak. Kita panggil petang memantai, di mana hari tu petang tu kita semua busy botol-botol, masak-masak lemang semua. Itu petang mantai. Itu another vlog. Yang ini, vlog ini adalah preparation untuk raya, di mana aku akan pergi cari sampin last minute. Aku akan pergi fitting baju. Dan hari ni lah ni, hari ni hari Jumaat. Hari ni lah nak balik kampung. Hari ni baru nak settlekan semua benda. Biasalah tu. So hari ni aku nak pergi cari samping kejap lagi. Lepas tu aku nak pergi fitting. Aku nak pergi fitting baju aku untuk hari raya kedua. Lepas tu kita akan buka luar. Lepas buka luar, malam kita akan get ready untuk balik kampung. And then hari Sabtu tu kita akan sambung shopping dekat kampung pula. Dekat belakang ni adalah baju raya I punya satu family. Ada semua kita dah siap. Macam biasalah every year kita buat dekat Jeb and J. Korang boleh stock dia sebab dia sangat-sangat cantik. Dia faham apa yang kau nak, dia boleh deliverkan. Dan sekarang ni kita nak pergi cari samping dulu, sebab aku tak ada sampin. Nak cari sampin untuk aku dan juga Aidil. Ni sahaja yang ada. Tapi ni cantik lah kan. Yang penting ramai orang last minute shopping raya. Yang ni cantik weh. Cantik weh. Aku nak cari samping tapi takut terbeli benda lain. Macam mana? Okay, samping dekat Katam tadi dah habis. Bawah ni ada apa? Dia rupanya kita pegang tadi tu bukan samping, tetapi selendang ya. Saya baik aku tak beli ya. Okay, dekat sini ada asal lelaki. Asal lelaki kat sini macam cantik. Bukan dekat sini, asal lelaki punya baju memang lawa. Tapi aku tak tahu ada samping ke tidak kan. Kita jumpa yang ni cantik. Ni pun cantik. Dia senang nak masuk untuk senang. Setuju. So kita jumpa selagi yang ni untuk Aidil punya. Yes. Okay, kita dah dapat sampin dan juga sampin adik aku. Dan sekarang ni kita nak pergi tailor. Okay, kita nak pergi tailor sebab aku beli sampin yang tenun. So kita pergi kedai dia untuk jahit. Kalau beli sampin yang tenun memang hujung dia tak jahit lagi, sebab dia akan ikut kau punya badan lah katanya kan. Okay lah, jom kita pergi sekejap. Sebab 10 minit saja and free of charge. So kita suka. Okay, sekarang kita dekat Berhati. Hai Kel. Hello, welcome to Rumah Berhati. Rumah Berhati. Kita akan pilih baju untuk raya kedua. So ini dia baju-baju untuk tahun ni punya collection. Yang cantik-cantik. Kotak ni cantik gila weh. Aku suka je colour ni. Songket-songket. I mungkin ambil ni untuk raya kedua sebab dia cantik. Hihi. Oh my god. Lawannya colour ni. Tolonglah. Kalau ni macam mana? Tinggi betulnya. Ada banyak lagi. Dan aku tak tahu nak pilih yang mana. Oh, aku suka lah yang ni. Dia macam sangat simple, tapi kat sini dia ada twist dia. Faham tak? Dia macam ala-ala Chinese macam tu. Ada banyak lagi. Aku macam pening. Even yang ni pun cantik, macam sangat simple. Okay, aku rasa aku ambil yang ni sebab cantik gila. Dia ada macam ikat kat sini, and dalam ni pun ikat. So dia penuh. Kau faham tak? Cantik weh. Aku dah tak nak beli lain, tapi aku ambil yang lain. Cantik tak? Cantik ke tak? Tapi nak tunggu korang komen macam lambat sangat kan? Cantik lah, aku suka. Aku suka dia macam very berkilat. Faham tak? Macam aku nak kahwin. Dan baju raya kita yang hari kedua dan juga hari ketiga. Dan hari-hari yang aku tak tahu nak pakai bila. Sebab aku rasa nak beli 1-2 je. Tahu-tahu banyak ya. Ada 4-nya. Okay, baju raya pertama dah ada. Kedua dah settle. Ketiga settle. 4 settle. Kelima pun settle. Jadi saya tak sabar nak OOTD. Dan I tak sabar nak bagi korang tengok I punya OOTD raya. Sebab raya kan setahun sekali. So memang kena over. First day raya kita simple, classy dan juga elegan. Raya kedua, Nana Diva is a female version of a hustler. Kau sabar. Okey, saja nak beritahu kepada anda semua yang aku sekarang ni memang tengah obses dengan Enhypen.
Aku just nak jumpa Enhypen sekali saja. Tolonglah. Aku nak pergi konsert dia. Aku tak tahu kenapa. Aku dah lama tak obses dengan boy group selain Treasure. Aku suka Treasure by the way. Tapi aku macam obses gila dengan Enhypen. Aku tak tahu. Everyday aku kena dengar lagu dia. Kau faham tak? Sekarang ni aku tengah obses dengan lagu Still Monster. Lepas tu aku punya bias tukar-tukar. Sekejap Nicki, sekejap Jake, sekejap Sunghoon tu. Tapi aku suka Jake lagi. Minta maaf cakap. Nak jumpa Enhypen. Nak jumpa Enhypen. Apa tu yang susah sangat ni? Kita nak berehat jap, nak kemas-kemas barang. Lepas tu malam kita nak pergi buka puasa. Lepas tu kita sambung kemas-kemas barang. Dan kita balik. Okay? Macam nak balik jauh, padahal Melaka je. So ini adalah buka puasa terakhir kami di Kuala Lumpur. Afif, selamat buka Afif. Naik dulu rambut baru. Yo. Gangster lah, gangster. Makan, ni mama request nak makan daging. Yes. Dia tahu yes je. Afif makan apa? Afif makan apa? Mana tak apa lagi? Baru nak tak? Kenyang babe. Kenyang tak babe? Selesai. Okay, sekarang pukul 4 pagi lah. So kita nak gerak balik kampung. Sebab usually kita memang gerak time-time macam ni. And kau taklah barang-barang kita orang. Satu kereta, 2 kereta penuh. Macam-macam benda ada. So mari kita balik kampung. Okay, jom kita gerak balik kampung. Gelap. Dah sampai. Alhamdulillah tak jam. And mengambil masa selama 1 jam 20 minit. Kemah dah pasang. So kita pergi sahur dulu, jom. Okay, sekarang ini masalah kita orang. Banyak sangat barang bawa. Tak muat dah. Sangka kucing pun. Kucing kita akan bawa sebab dia ada anak dia. Hai, tampak anak dia. Tahu nak tinggal tak boleh. Allah, anak dia kangkang tidur. Bagaimana aku pula? So barang sangat banyak. Dan tak muat lah. Satu luggage ni je aku. Babe, apa kau buat babe? Afiq lepak ngatuk kat luar duduk tak pakai baju. Apa? Bertika pula. Kini anak kucing kau tak ada tidurnya. Ngadanya kau. Okay, sekarang ni pukul dalam 6 nak pukul 7 macam tu. Kau tengoklah langit. Cantiknya langit. Baik gambar je lah. Kita nak pergi ambil ayam. Order macam 2 tahun lepas aku pergi ambil. Tahun lepas aku tak pergi ambil sebab tahun lepas order kat pasar. Tapi tahun ni kita order kat this. Ada orang ni jual ayam. So kita dah booking awal-awal. 13 ekor ya siap. Banyak ya ayam dalam dunia ni. Tapi semuanya akan masuk dalam perut aku. Kita sedang menunggu ayam di belakang ni. Lepas tu diorang tengah siang-siang ayam. Sebab akan seramai. Aku macam malas nak meramaikan lagi lah. Yang penting kau tak mau naca tu. Dia macam mana ayam aku. So kita tengah beratur menunggu ayam. Yang ini sampai atap dia pegangnya. Ini beratur panjang lah. Tapi kita dah order online. Kita orang salah kedai ayam lah Abi. Nak ambil ayam 13 ekor. Nak ambil ayam 13 ekor. Salah kedai. Bodoh malu. Rupanya kedai ayam dah Azmi. Tadi tu kedai ayam siapa? Tanjung. Tak tahulah aku. Alah salah info tu lah. Tak tidur lagi. Tunggu je orang bodoh nak bergaduh dengan makcik-makcik tu pula. Beratur. Kita orang dah call. Kita dah order dah. Salah kedai bodoh. Malu ya. Sebab makcik tak kenal. Bye. So inilah kedai ayam yang betul. Yang rupanya makcik aku order daripada call. Kedai ni kita tunggu sini saja biar Mak Nacha settle. Sebab kita dah cantik-cantik. Tapi tak boleh masuk pun kat situ sebab dia macam sempit. Dan orang tengah buat kerja. So kita duduk sini saja sambil ambil breeze kampung. Udara. Tapi tak segar lah udara sini sebab dekat kedai ayam kan. Bau ayam lah udaranya. Apa kisah tadi? Kononnya dah order 13 ekor Siti Fairuz. Tak ada Siti Fairuz, Dik. Siti Fairuz tak ada. Makcik aku tak ada. Ada. Call Mak Ajang. Oh, Mak Ajang tulis sendiri kat buku coklat. Boleh tak saya tengok buku coklat? Lepas tu? Hari Sabtu. Budak tu pun buka. Sekali tengok hari Sabtu. Siti. C dengan T. Dia bukan S-I-T-I tapi dia huruf C dan juga T. Makcik tu mana T? Alah, peninglah kau. Dah balik tidur. So kepada anda semua, make sure tulis nama betul-betul, okey? Jangan, kalau Siti S-I-T-I bukan C dan T.
Jangan, tak faham. Okay, aku baru bangun tidur. Merah mata aku sebab aku gosok. So, kita nak kemas ayam. Dah belum buang yang paling belian. Itu je kan? Keluarkan dia punya tempat sampai mana. Dia sepanjang yang dekat sini. Betul. Anak dia kedai depan tu, aku pergi kedai anak dia dulu. Cikgu Aisyah, dia kata-kata untuk anak murid. Selamat Hari Raya 5 camp AI. Dah itu dah tengok rambut dah itu. Dah edit. Saja nampak musuh ni. Dia nak hitam tu. Buka apa tu, bontot ayam dengan pelayar. Macam mana tu? Ni ayam yang bakal disembelih. Oi. Okay, so kita nak buang sofa lama sebab kita nak beli sofa yang baru. Ni dia. Bodoh je. Jeng. Yeah, sofa yang lama kita akan bakar berjemaah ramai-ramai. Lepas tu lagi nak cari sofa baru untuk rumah nenek. Bukan main kan? So yang ini kita tengah set up tempat untuk membakar lemang. Yang paling gelap. Jadi kita cuba untuk letak kat sini. So di sini dah bakar kan? Ni ada tak batu tailor ni. Oh, Cikgu Aisyah kemas ayam lambat. Orang lain dah siap. Dia 3 ekor tak siap tu. Kita kena angkat batu. Batu butter. Atau panggil batu tailor. Cicak lah babi. Kita orang gali sebagai nak tanamkan dia punya kaki ni. So dia kalau masak dia tak berlari-lari, you know. Tahun ni abang Navy kita balik. So dia kena banyak buat kerja sikit sebab dia berapa 2 tahun 3 tahun tak ada. So ayam ni kita dah basuh kunyit kan. So kita perak kan Sah? Nak simpan, esok nak punya Simpan lagi esok goreng. punya lagi goreng. Busy. Okay, so kita baru lepas unpack barang-barang. So aku susun skincare aku atas meja. Masalahnya rumah nenek aku ni almari tak ada. Tak ada yang menarik. Aku tadi ada komputer tadi aku letak ni atas tu. Sebab senang. Kita orang dah ada barang banyak masing-masing. So ini skincare yang kita bawa untuk menetap seminggu di kampung. Perfume. Guys, Melaka panas nak mampus ya. Panas gila ya. Aku dah mandi. Dah pakai skincare. Rasa berlengas, rasa berpeluh. Tak suka. Benda kat belakang ni berebut-rebut ni. Mana ni Monacha ni? Nyamuk. Apa Sekarang kita pergi mana ni Sah? misi mencari sofa baru? Misi mencari sofa baru untuk nenek. Dan juga cushion sarung cushion baru. Dan nenek request bantal untuk letak kat kursi rotan tu. Mana nak cari sial? Sebabkan Melaka panas sangat. So aku decide nak beli air cooler. Nak letak dalam bilik. So panas nak mampus bodoh. Nak cari air cooler yang macam boleh letak dalam rumah. Oh my god, I see that part tu. OMG. Aku tak tahan je cuaca panas. Dia panas gila. Bukan mengada, tapi memang sebab bilik tu panas. Semua beluh-beluh. Pasal aku buat kucing aku macam ni lah. Sebab ni dia panas. Depan tu kita ada pencuri. Lepas tu baju belang-belang. Penjenayah merah. Okay, sekarang ni kita nak pergi. Tak ada dah random basuh tangan kan. Kita sekarang nak pergi cari sofa untuk nenek. So kita macam jalan je sebab kedai Prabu Impian tu dekat. Kata akak tu lah. Random kan. Sekarang ni aku punya make time dia nak cari 3 seater dengan 1 sofa bed. Okay, so tengah confuse sama ada sofa ni ataupun sofa ni. Sebab kita tong-tong makcik gitu. Macam tu lah. Jadi sebabkan dalam bilik aku tak ada almari untuk bersiap, aku rasa macam aku nak beli 1. Mungkin cermin saja ataupun yang macam ni. Tapi ni macam over sikit lah sebab ada lampu kan. Bukan main ni persiapan raya. Siap nak beli perabot baru nenek aku ni. Bukan dia yang bayar, anak-anak dia yang bayar. Aku sekali lah. Kita cara ramai-ramai kan. Aku sedekah, kongsi-kongsi duit, beli sofa baru untuk mana nenek aku. Okay lah, family. Happy lah. So confirm kita ambil yang 2 ini. Okay, jom. So dia boleh delivery. Aduh, rambut si gangster ni. Okay, kita sekarang dekat DIY. Nak mencari bantal dan juga sarung cushion. Bantal. Kau pasal sengih Mira? Tak adalah, tak tu kan. Tidak kena lah. Bunguk lah. Ni dekat luar tu, kursi rotan tu.
Bodoh lah nak kucing-kucing. Tak payah nenek tak nak kucing-kucing. So kita beli mainan untuk Afif. Tengok ni. Lori-lori. Lepas tu nanti hilang kau tu kan. Hilang lah apalah. Weh ni boleh bayi ni weh. Buruk ya. Ada belon. Okay dah. Bangang lah kau ni. So tengah misi memasang aircon. So panas. So sofa rumah nenek so baru dah sampai. Nanti Adam jangan lompat-lompat tau. Okay. Hafiz sofa ha. Ya. Sofa baru. Tengok tu. Apa? Nak apa? Ni apa? Tak tahu dia punya tu. Biar dulu. Tepi. Saya tutup pula. Menu berbuka hari ni kita masak asam pedas ikan apa mah? Ikan tenggiri. Mana mama? Ikan tenggiri ni apa? Ini apa nama? Apa nenek cakap? Tumis air. Tumis air dan juga asam pedas. Nenek buat apa ni? Apa ni? Ini jentan 5 sekawan. Bukan jentan. 5 sekawan tapi ni macam 2, 4, 6, 7. Tak. Dia dah rasa aircon. Cuma rasa sini mah. Duduk depan ni. Apa air? Wow. Gede. Sejuknya. Over. So ini dia yang kedua punya. Ding sebab yang tu dah settle. Ada tu baik ada tu belakang kau tu. Duduk. Selesa tak? Cuba ring. Oh. Ikan apa ni? Tenggiri. Ikan tenggiri batang. Oh. Belah lada, potong terong. Ni memang sedap ini hari lauk ni. Lord. Ini Tengok, telur air tak pecah. Okey. tempat isi. Kita orang nak pergi bazar Ramadan. Nak beli apa weh? Air tebu, roti john, kuih-kuih, air jagung, rumah ni semua hantu air. Kencing keluar kala-kala aku cakap kau. Kita berada di bazar Ramadan favourite kita. Always and forever. Tada! Bazar Ramadan Masjid Tanah. Monacha kena depan. Itu tips dia. Sebab siapa langgar dia, kereta yang akan kemek ya. Kalau korang memang pergi pasar malam ke apa, air tebu abang ni memang sedap gila ya. Tolonglah. Abang ni punya air tebu is so good. Tapi bulan puasa ni, tapi dah hujung-hujung ni banyak yang dia tak panjang dah. Mek singgah pijan. Akak abang. Ya, kita nak ambil kita punya roti john pasan kerana itu memang kita punya nombor 1. Walaupun kita lagi 2 hari sebelum raya. Apa yang ramai tu weh? Tak tahu? Panjang weh. Kalau korang kat Melaka tu nak singgah kat sini banyak makan yang menarik lah. Ini apa yang ramai-ramai weh? Kayu api? What is this? Oh, nasi berani. Faham. Kalau katak ni macam mana? Allahu Akbar. Ni dia roti john favourite nombor 1. Roti john Pak Hassan. Period. So diorang blend mangga ni sebab mangga ni sedap. Tapi dah habis dah. Sedap janji Sedap Nombor 1. Ni pula kedai kuih yang favourite lah. Tapi memang kena bergabut selalu. Dan bergaduh. Kita bagi depan ni je gaduh ni lah. Ni sedap ya. Okay, menyempat lah aku beli pop-pop kan untuk Afif kan. Sebab dia sekali baling, dia baling sekotak terus. So aku beli satu kotak yang banyak-banyak terus, senang. Sempit ni. Kita kecil. So ini cara tebu dibuat. Tebu tu dipenyek-penyekkan, dia akan keluar air di bawahnya. Begitu. Settle. Kita dah beli bazar. Yang ini air tebu yang sedap 3. Kita dah beli roti john yang sedap. Kita dah beli kuih-kuih yang sedap. Yang memang favourite kita setiap kali pergi bazar belilah. Jom kita balik dan berbuka. Selamat berbuka. I want. Ada azan ke? Ada lagi? Roti john. Ni sendiri dah. Saya nak yang awalnya. Ada makan. Bapak ganggil. Bergelu. Makan dengan sambal. Sambal? Makan dengan tak jadi lagi. Afif nak main pop-pop. Jangan main lagi, sabar.
Aku baling kat kau atas tu. Dia suka suruh aku baling kat orang. Babe, tunggu ID kat depan ni, Afiq baling, okey? Pelita dah pasang sekeliling rumah, ready untuk raya. Okay, sekarang ni kita akan masukkan daun pemirah. Kau makan? Amira, daun apa tu? Kau makan? Ya, kau tak tahu kan? Pisang. Pisang dalam? Buluh. Buluh apa? Buluh je lah kan? Buluh lemang. Ada 50 batang kot. 50. So kita akan masukkan daun, esok baru masukkan 52. Ya, 52. 52, cikgu. Ni yang belang-belang ni mencuri. Rendah dan kecil. Tinggi je. Ini lagi rendah dan kecil. Nenek sedang menunjukkan tutorial. Aduh, cikgu. Tak function lah cikgu ni. Angin kuat lah. Salahkan angin lah. Bingung. Cukup satu ni nak dedet. Macam tu. Mantap. Apa patut dia comot makan nasi ada asyik kat dagu. Gelap lah kau. Nenek tunjuk tutorial baru kita orang ikut. Ukur. Bong. Bingung Hendik ni. Sampai sini je. Dia kena lebihkan sikit. Alah, yang cakap pun. Ketuk masuk dalam. Tanya apa masalah bau? Kenapa? Bodohnya kau ni. Betul-betul nenek buat tu. Ulang balik. Dah ulang. Oh, kepek ujung tu. Masuk dalam dia. Lepas tu balut. Pandai boleh kat dalam dia. Sampai putus. Oh, faham. So masukkan nanti tarik je. Yelah, anak tak ada kan. Anak seorang pun tak ada. Aduh, boleh dah. Bila pula aku kidal bodoh? Itu masukkan dia. Lepas tu tarik Nek. Oh, faham. Oh. Tak ada nak tepuk tangannya kan si bangang ni. Mana pun kau pasal balut pun. Ni adalah guru yang sedang belajar. Pengarutan tau. Nenek pengarutan. Aduh. Pelan-pelan. Melaju lagi. Masuk tak? Dah tarik. Cik, belagak. Wah, berjaya. Tak Mira buat, kita Mira buat. Tak Eddie pun. Mana bulu kau? Tarik dah bodoh benda tu. Ketuk dulu. Nenek lurus tak Nek? Nak buat apa? Lulu. Tak payah pakai terpah. Aku dah sana lah. Sana kan lagi besar. Ya Allah. Yeay. Berjaya. Gunting. Nek, berjaya Nek. Wah, dia ni banyak laki. Besar daun dia, Mak. Besar. Besar dia lah. Bulu besar. Bulu besar ni kali. Daun besar, bulu besar. Air ni tak boleh campur balik. Tak boleh lah, gagal. Gagal lah, aduh. Koyak. Aduh, kau tadi dah koyak dah. Kau yang gulung koyak, bongok. Buat nasi lemak ni. Lipat Mira, lipat. Tak elok. Boleh buat Dah kuih koci. Siapa nak buat kuih koci, Mama? Okay, sementara diorang tengah buat pisang, buat lemang tu, aku nak tunjuk korang kita punya suasana rumah pada malam ini. Walaupun esok bukan raya tapi dah meriah. Ini dia pelita keliling rumah. Ini dia tak balik lagi. Afif macam biasalah. Tada. Setelah berapa lama dah banyak yang dah siap. Banyak ni. Tapi tu pun dah siap. Tinggal beberapa saja lagi. Okay, kita dah settle. Lemang semua dah settle. Daun-daun lebih ni nak buang. Okay, sekarang ni kita pergi bazar Kelebang. Kita nak shopping raya sikit.
bersama yang daripada depan ni. Kata Allah, ya Allah Basah Kelebang memang every year kita bagi sebab besar daripada sana sampai sana. Tapi tak tahu apa yang nak beli. We'll see lah. Sebab katanya nak pergi cari pin scarf tudung, yang gunting, coconut shake. Ya Allah, apa masalah ni? Ni dia yang kita akan berempuh ramai orang. Kalau berhenti apa-apa bagi tahu jangan pisah ramai orang. Hari ni kita undercover gitu. Kalau boleh tengok TV macam mana? Aku melintas sana dulu. Oh sorry. Kita tengah cari baju untuk Maklong. Maklong tak cari baju lagi. Kita tengah tengok mana yang lawa. Bakal masuki kedai tudung. Sebab memang nak cari tudung kat sini. Sempitnya. Ada beruk pula macam mana? Hai. 2 pasang 50 ya. Murahnya. Cantik kan? Cantik tu? Cantik Maklong. Maklong dah dapat baju. Happy Maklong. Love. Anyway, kita cari kedai lain. Sebab kedai tadi akak tu rude. We don't like her. Baju tu ada foundation perempuan mana tau. Lepas tu dia tak nak bagi kurang ya. Lepas tu dia boleh cakap, biasalah tu, boleh basuh. Kau menjual tau. Kau buat pre-love lah babi. Whatever, dia kehilangan rezeki. Sebab kalau tak kita nak beli. Sebab aku okay, I don't mind walaupun harga kau mahal. Tapi tak apa, dia tak rezeki, kita caw. Aku mana nak gaduh. Kalau ikut sebenarnya best gaduh. Tapi tak apalah. Alam, biasa ke ni? Baju kau ni untuk apa? Baju raya first. Warna hitam. Berkilat kan? Kau punya tu tak Okay, orang rasa dah berkilat Long Chan. Gamble. Cawan-cawan. Boleh. Ya, dia ni. Masing-masing tak nak kalah. Dah pernah jalan-jalan, kita beli ayam gunting. Macam every year pakai beli ayam gunting sini. Sebab ayam gunting sini sedap. Tapi lama sikit lah sebab mangkuk-mangkuk ni semua order ya. Power aku je kerja. Okay, diorang pergi tengok tudung. Yang kita orang tunggu kat tepi. Sebab aku nak makan ayam gunting. Pegap ke? Pegap. Okay, kita dah selesai shopping. Dan kita nak berehat dalam kereta sekejap. Lepas tu kita nak pergi balik. And maybe nak pergi makan sekejap. Lapar. Nak makan nasi tak boleh sebab lauk cukup untuk sahur saja, betul tak? Okay, jadi ini sahur yang terakhir buat tahun ini. Sekarang pukul 5.46. Aku baru habis makan. And I minum air. So ini adalah sahur yang terakhir buat Ramadan pada tahun ini. Aku sedih sebab macam Ramadan ni dah pergi. Tapi also aku excited untuk raya juga. Jadi oleh sebab itu, tamatlah vlog kita sampai ke sini sahaja. Vlog persiapan raya kita akan berhenti sampai sini. Dan kita akan sambung di vlog yang seterusnya, which is vlog hari raya. So yang next vlog kita akan masak-masak, petang memantai, potong-potong, bakar lemang sampai ke raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, kelima lah sekali masuk semua. Jadi everyone, thank you for watching daripada awal sampai akhir. Daripada aku sebelum balik kampung sampai ke aku dah balik kampung. Thank you for watching. Kita jumpa di vlog yang seterusnya. Selamat Hari Raya. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye-bye.